Hai semua, hari ni saya nak tunjuk macam mana saya label emas-emas saya. Untuk item 10 gram ini, saya dapatkan secara belian EPP atau Easy Payment Purchase, yang mana saya buat bayaran ansuran selama 10 bulan. Bagi tuan puan yang nak dapatkan item macam ni tapi tak nak komitmen bulanan, tak ada masalah. Boleh menabung sikit-sikit serendah RM100 sehingga cukup 10 gram dan terus withdraw. Okey, jom label emas. Mula-mula buka akaun Gap, pergi dekat file, tekan Me, tekan My Order dan tekan nombor order. Nampak tu, saya log emas ini pada tarikh 26 hari bulan 7 2024 dengan harga RM3,856 untuk satu keping dan RM25 kos premium atau kos upah untuk satu keping. Adakah saya dah untung? Tentulah tuan puan. Hari ini bertarikh 13 hari bulan 6 2025, harga emas segram public gold adalah RM506. Tak sampai setahun pun kan? Untuk sesiapa yang rajin tu, yang tengah tengok video saya ni, boleh tak tolong kira berapa untung bersih saya? Boleh komen dekat ruangan komen. Follow for more.